Korang ingat lagi tak insiden jungle trekking dalam part 2? Masa Yazid tiba-tiba tertinggal dekat belakang sebab sakit perut. Rupa-rupanya masa dia pergi melepas dekat celah semak tu, tangan dia gatal pergi kutip barang yang tak sepatutnya. Malam ni, dalam penutup kisah Misteri Camp 2003, kita akan tengok harga sebenar yang perlu dibayar bila kita mencuri dekat alam sana. Bukan pakai duit, tapi pakai semangat. Assalamualaikum dan kembali lagi bersama aku, Abbas Shadow Story. Kita sampai ke part last untuk kisah Misteri Camp 2003 ni. Untuk korang yang baru sampai, korang boleh tengok part 1 dengan part 2 video aku yang sebelum ni untuk tajuk Misteri Camp Perkhemahan 2003 ni. Sebab kalau korang terus tengok part 3 ni, memang korang takkan faham lah cerita dia ya. Sebab cerita dia bersambung-sambung 1 sampai 3. Sebab dalam episod lepas kita tinggalkan Amir, Yazid dan semua pelajar yang terperangkap dalam dewan. Pagar garam dah bocor dan kembar-kembar jahat tengah kepung dewan waktu tu. Malam ni kita rungkaikan segalanya, kenapa benda tu marah sangat, terutama sekali dekat Yazid, dan macam mana pertolongan boleh sampai. Amir dah cerita semuanya dekat aku. Jom kita layan cerita Amir. Situasi dalam dewan masa tu, Amir cakap rasanya macam dalam oven. Walaupun dekat luar tu hujan lebat, udara dalam dewan tu rasa macam panas membahang. Rasa macam sempit sangat, kata Amir. Kembar-kembar yang menyerupai muka diorang dekat luar tu, diorang sebenarnya tak masuk pun dalam dewan tu. Diorang cuma berdiri tenang je dekat garisan atap. Diorang tengok je diorang. Kalau korang perhati betul-betul, kaki diorang tu tak pijak air guys. Diorang berdiri tepat je dekat atas akar pokok dan bongkar batu yang timbul. Cikgu Razak cuba genggam garam kasar, tapi bila dia tabur je dekat sempadan dewan, garam tu jatuh bersepah macam tu je, macam pasir biasa. Langsung macam tak ada kesan dekat jin-jin. Kebiasaannya garam kasar, dia makhluk halus ni memang alah sikit lah dengan garam ni. Bila ditabur mesti makhluk-makhluk tu dia akan menjauh, tak pun dia lari. Tapi seolah-olah waktu tu garam tu dah tawar. Cikgu Razak pandang tapak tangan dia. Nafas dia waktu tu turun naik. Pagar dah tak jalan. Ini bukan gangguan biasa. Diorang macam ada tiket yang boleh masuk. Ada benda dekat dalam dewan ni yang tarik diorang, katanya Cikgu Razak waktu tu. Masa tu lah Amir tiba-tiba teringat kejadian petang tadi. Patutlah masa kilat memancar tu, Amir perasan ada bayang-bayang kecil yang pelik dekat seberang sungai tengah atur barang-barang diorang yang hilang tu. Benda tu dah mula tunjuk tari sebab sembadan diorang waktu tu dah terjejas. Cikgu Razak waktu tu dia gagahkan diri bangun. Mata dia melilau-lilau pandang setiap pelajar. Cikgu Razak bagi tahu, siapa ada ambil barang, mengaku cepat. Diorang takkan datang menuntut kalau tak ada sebab. Ni mesti ada sesuatu yang berlaku ni. Semua pelajar waktu tu diamlah, kata Amir. Semua dah takut. Nasib baik sebelum kejadian makin teruk, ada beberapa fasilitator termasuk Abang Mat dah pun pecut awal-awal tadi redah hutan dan hujan cari bantuan dekat bukit sebelah yang berdekatan lah. Tapi sementara tunggu diorang sampai, hal ni mesti kena selesai. Kalau tak selesai pun, kurangkan pun dah tak apa. Tiba-tiba Yazid yang dekat sebelah Amir tu, dia jatuh melutut tau. Perlahan-perlahan tangan dia menggigil-gigil. Seluk poket seluar tracksuit yang basah tu, dikeluarkan satu objek. Satu batu sungai kecil yang warna hitam
yang berurat emas. Yazid waktu tu kata Amir memang dah nangis lah, tak esak-esak, macam takut lah kan. Yazid cakap, "Cikgu, saya kutip benda ni pagi tadi masa trekking dekat pangkal pokok, masa saya pergi buang air dekat semak tu." Okay, kita flashback kejap ya guys. Kau ingat tak dalam part 2, video part 2 yang sebelum ni, Yazid ada tertinggal dekat belakang sebab dia cakap dia sakit perut. Rupa-rupanya masa dia pergi buang air dekat celah semak tu, mata dia terpandang batu ni tersusun elok je dekat pangkal pokok. Yazid bagi tahu, masa dia sentuh je akar pokok tu nak ambil batu yang ada sekarang, batu tu, tangan dia rasa sejuk sampai ke tulang. Dan dia dengar ada bisikan halus dekat telinga dia, Ambil, macam tu. Bila dia terpedaya dengan bisikan tu, dia pegang je batu tu. Masa tu jugalah Yazid palsu trigger dan muncul potong Amir dekat depan trek. Cikgu Razak waktu tu dah tepuk dahi dah. Astaghfirullahalazim. Patutlah benda tu mengamuk. Benda tu tanda sempadan diorang, Yazid. Kau pergi alih, kau bawa pula masuk dewan ni. Ibarat kau curi barang diorang letak dalam rumah kita. Memang diorang datang menuntut lah, Zid. Angin dekat luar makin menggila waktu tu. Cikgu Razak rampas batu tu dari tangan Yazid. Batu tu katanya panas, macam pegang arang. Cikgu heret Yazid ke pintu depan dewan. Kau kena minta maaf, Yazid. Cakap kau pulangkan hak diorang. Yazid masa tu meraung-raung sekuat hati ke arah hutan gelap tu. Maafkan aku tak tahu. Aku pulangkan balik hak kau. Cikgu Razak tak tunggu lama. Dia baling dia baling batu tu pada waktu tu juga. Sekuat hati ke arah semak yang gelap dekat luar. Masa batu tu melayang, Amir cakap dia nampak kelibat Yazid palsu tu tiba-tiba melompat tangkas. Dia macam nak sambut batu tu. Tapi guys, bila benda tu dapat batu tu, dia orang tak hilang macam tu je. Dia orang kembar-kembar tu nampak macam bergeluk sesama sendiri. Amir cakap sekejap dia orang macam bergeluk sekejap nak batu tu. Perlahan-perlahan bayang-bayang diorang mula bergerak mundur. Angin ribut berangsur reda. Cikgu Razak bisik perlahan, bila hak diorang dah pulang, dah dipulangkan lah, diorang dah tak ada alasan nak lintas sebadan kita. Kita kena sabar kejap. Masa kelibat tu undur ke dalam gelap, Amir nampak dekat tempat lumpur diorang berdiri tadi ada satu jejak kasut yang tercetak jelas. Tapi jejak tu berhenti tiba-tiba dekat situ je. Macam tiba-tiba je gaib. Yang tinggal dekat situ cuma seutas gelang getah Yazid yang dah putus paruh, kata Amir. Dalam waktu tu kesuraman bayang-bayang tu berundur. Amir dengar bunyi motor kapcai membelah kegelapan jalan masuk ke kamp. Rupa-rupanya Abang Mat dah balik. Dia sampai bonceng motor dengan pakcik jaga rumah yang berdekatan tu lah. Siap bawa beberapa orang lagi pekerja kat kawasan kampung yang Abang Mat jumpa. Pakcik tu turun, dia tengok keadaan budak-budak. Dia tak panik waktu tu. Dia tu lakukan azan dekat depan dewan tu. Azan tu sebenarnya dia tak buat apa benda tu macam meletup ke terbakar ke, tak. Memang bukan macam tu. Tapi azan tu just bagi ruang pernafasan. Yang tekanan sempit yang menyesakkan dada dalam dewan tu serta-merta macam longgar lah sikit, kata Amir. Bayang-bayang yang masih melepak dekat pinggir hutan tu, dia macam pudar sepenuhnya bila dengar azan. Rasa macam panas tu hilang. Yazid tu terus rebah waktu tu, pensan tak sedar diri. Esok paginya bas sampai, semua balik diam. 1000 bahasa. Agak tersasul-sasul sikit malam ni. Esok paginya bila bas sampai tu, dia orang semua dah balik lah. Diam 1000 bahasa sebab terkejut kan. Biasalah. Pada hari Isnin tu, satu sekolah gempar dengan cerita kem hantu. Tapi yang paling ketara, tempat duduk Yazid kosong. Yazid tak datang sekolah seminggu. Korang jangan ingat dia setakat demam biasa. Bila bapak dia bawa pergi klinik,
Doktor cek darah semua. Doktor cakap tak ada apa-apa jangkitan pun. Secara klinikal, Yazid ni sihat. Tapi ustaz yang datang berubat dekat rumah bagi tahu gangguan ni lebih kepada ke arah rohani. Seminggu tu Yazid bermimpi pelik-pelik. Tidur tak pernah lena dan dia asyik dengar suara halus berbisik. So dia datang balik ambil barang tu. Selepas seminggu, barulah Yazid muncul dekat sekolah. Masa rehat, Amir dengan Man duduk dengan Yazid dekat pondok bacaan tu. Yazid waktu tu macam dah lain dah. Badan dia makin susuk, macam muka dia pun macam makin cangkung. Dia macam makin kurus lah. Man tanya tu serang, "Zid, kau okey tak? Apa rasa masa kau simpan batu tu?" Yazid waktu tu pandang lantai. Tangan dia macam terketar-ketar sikit main straw yang dalam air kotak tu. "Berat, Man. Masa benda tu ada dalam poket, aku dengar dia marah dalam kepala aku 24 jam. Aku rasa macam dia bukan aku punya lagi. Sumpah aku serik dah." Dia angkat muka, pandang member-member dia. Nasib baik batu tu sempat baling balik. Kalau kalau Yazid cakap kalau dia terbawa balik sampai rumah, dia macam tak tahulah apa yang akan jadi dekat nasib family dia kan. Sejak hari tu Yazid dah berubah. Dia jadi lebih tertib, jaga solat dan paling pantang kalau orang ajak masuk hutan. Itulah pengakhiran guys, cerita Amir tentang kisah dia misteri kem perkhemahan 2003. Pengajaran dia simple je kan. Hutan ni ada sempadan dia. Kau alih tanda diorang, kau bayar dengan ketenangan kau sendiri. Aku Abos. Jangan biar bayang-bayang korang berjalan sendiri. Assalamualaikum.